Di gua musim kecil mani dia naik kerja satu atas belakang. Lepas tu memang dia sakit lah. Dia memang putus asa lagi dengan Cikgu Eli lah. Lepas tu dia sakit, putus asa, tak segi hospital ke apa dah lah. Kita pergi pun cerita pasal bisnes 100 pergi tak sih. Dia kata kita tak usah berubah dah. Kita biarlah kita mati dengan gini lah. Dia kata kita tak usah berubah dah. Dia kata. Kak Meza kata janganlah putus asa gitu. Kata cubalah benda ni. Lagi pun dia ni, kita bagi bisik dia tu, kita tak ambil piti pun dengan dia sebab ada orang sedekah. Oh, faham. Ada orang sedekah suruh pergi atas ke dia sebab dia sakit berat. Kita tak apa gini. Tak ingat dah nama dia gapo Li, dia mau ingat nama dia gapo. Tak ingat ada nama dia. Lepas tu kata gini, tak apalah Kak Azhar kira Kak Azhar tulis sapu sebab orang suruh mari atas, Cik Enah suruh mari atas ni Kak Azhar tulis sapu lah kata. Kita sapu ke dia tu, dah dekat dia sakit, duk jerit sakit tu. Jasmine tahu tak boleh jadi negara orang gitu. Weh lah. Kita dengan cikgu ni, kita dengan Cik Eli ni, kecik dua lah. Lepas tu kat lama tu nak klik anak tak ada. Make nak klik gitu boleh kau kita ni. Ya negara ke sebab dia rasa dia kata, perkataan pertama dia tu Bik, Allah sedaknya, sejuknya, hilang rasa sakit je buat gitu. Nak bagi aja satu lah. Tu lah jadi dia guna bisi lah. Dia guna bisi Alhamdulillah. Seminggu lepas pada tu pun kita tak dia tu dia kata surut. Memang surut jadi kecil dia pun sihat lah. Masuk tak sakit lah. Kerja satu dia tu. Testimoni kerja satu lah nak ayat tu. Tapi banyak lah kerja satu ni. Supaya